Okay, so macam tadi Zati dah ceritakan pasal semua yang berkaitan dengan rakyat, Dewan Rakyat, Wakil Rakyat. So sekarang ni Zati nak ceritakan dekat korang pasal benda yang lagi besar, Dewan Negara. Apa benda Dewan Negara ni kan? Dewan Rakyat lah kan, negara-negara kan. Okey, Dewan Negara ni adalah satu senat bagi Persekutuan Malaysia. Okey, Dewan Negara ni dia bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang tertinggi dekat Malaysia. So dia lagi up sikit lah daripada Dewan Rakyat tu. Okey, dan Dewan Rakyat ni macam Zati cakap dah tadi, merupakan salah satu dua dewan dalam parlimen. Okey, Dewan dalam parlimen ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey, seramai 70 ahli Dewan Negara yang bergelar senator ataupun kita kenal sebagai wakil rakyat lah, di mana hanya 26 daripada 70 yang dipilih melalui pengundian oleh negeri dan 2 senator setiap negeri di persekutuan, dan 44 lagi dilantik dan dipilih yang di Pertuan Agong sendiri. So kita pilih 2 orang daripada setiap negeri, dan lagi 44 orang tu kerja-kerja yang di Pertuan Agong lah, dia yang pilih siapa yang patut kat sini, siapa yang patut kat sini, macam tu. Okey, dan macam tadi Zati cakap, Zati dah bagi tahu kan macam mana, apa kriteria untuk korang jadi seorang ahli Dewan Rakyat. Okay, macam ahli Dewan Rakyat tu korang tak boleh ada rekod jenayah pun. Tapi lain sikit dengan Dewan Negara ni. Okay, apa kriteria untuk korang jadi seorang ahli Dewan Negara? Okay, individu yang dilantik ni sebagai ahli Dewan Negara ni kena berjaya mencapai kepujian dalam kerjaya, perniagaan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan ataupun khidmat sosial ataupun wakil dalam kaum-kaum minoriti, dan berkebolehan dalam mewakili kepentingan pribumi. Pribumi tu orang asli. Maksudnya dekat sini dia kena berkepuk-kepuk jugalah poket tu kan. Okay. Untuk kelayakan calon untuk ahli Dewan Negara ni, okay, dia mestilah seorang warga negara Malaysia yang tinggal dekat persekutuan. Okay, dia mestilah tidak muflis. Dia mesti tak pernah dapat hukuman penjara selama setahun atau lebih. Maksudnya 6 bulan dan ke bawah tu boleh lah kan. Okay, dia mestilah tak pernah disaman 2,000 atau lebih. So macam dia macam light sikit daripada Dewan Rakyat tadi kan. So bila korang, kiranya macam ni lah, korang kena jadi wakil rakyat dulu, lepas tu korang masuk jadi Dewan ahli Dewan Rakyat. Lepas tu korang upgrade diri korang untuk jadi seorang ahli Dewan Negara pula kan. So dia macam step by step lah. Kalau ada yang bercita-cita lah nak jadi politician dekat luar kan, so korang boleh guna step-step yang Zati bagi tahu tadi. Untuk yang dah terlepas topik hari ni, jangan risau, sebab korang boleh dengarkan balik melalui podcast yang ada dekat YouTube channel kita. Cari je My Campus Jarak Radio. Make sure campus tu huruf K, okay, bukan huruf C. Okay, lepas tu korang tekanlah button subscribe sekali untuk tengok video-video terbaru daripada kami ni. Okay, so kita dah sampai dekat jam yang terakhir. Best gila sebab dah nak habis kan. Okay, so macam tadi Zati dah ceritakan pasal wakil rakyat. Wakil rakyat tu sebenarnya, wakil rakyat tu adalah satu wakil yang dipilih oleh masyarakat yang dia nak wakil tu. Contohnya macam dekat Sarawak kan, ada kampung dusun Sarawak. Okay, so masyarakat kampung dusun Sarawak ni pilih orang ni untuk jadi wakil. So orang ni lah yang jadi wakil rakyat kepada kampung dusun Sarawak ni. Okay, dan Zati juga dah ceritakan pasal Dewan Rakyat. Okay, Dewan Rakyat tu Dewan Rakyat, bukan Dewan untuk rakyat. Okay, Dewan Rakyat. Dan Zati juga dah bagi tahu macam mana cara ataupun kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli Dewan Rakyat ni. Dan yang baru je Zati sebut tadi kan adalah Dewan Negara. Okay, Dewan Negara ni apa tugas dia dan kriteria untuk menjadi seorang ahli Dewan Negara ni. So conclusion Zati dapat kat sini, kalau korang nak jadi ahli Dewan Negara atau ahli Dewan Rakyat ni, yang pertama sekali dia punya syarat-syarat kelayakan dia, yang Zati faham, duit korang kena berkepuk-kepuk lah, kena tebal lah, tak boleh nipis dalam poket tu. Okay, so korang juga mestilah menjadi seorang yang bertanggungjawab lah kan. Macam tu. So korang step by step, korang jadi wakil rakyat dulu, lepas tu korang jadi ahli Dewan Rakyat, dan seterusnya korang jadi ahli Dewan Negara. So itu untuk yang bercita-cita lah.